Setiap kali gaji naik, ramai orang rasa satu perkara. Lepas ni mesti lebih mudah nak menyimpan. Logiknya memang betul. Gaji minimum naik daripada RM1,500 kepada RM1,700. Secara kiraan ada lebihan RM200 setiap bulan. Tapi realitinya berapa ramai yang benar-benar nampak lebihan tu di hujung bulan. Kebanyakan kita akan alami perkara yang sama. Duit bertambah tapi simpanan tetap kosong. Saya teringat seorang penyimpan emas yang pernah berkongsi cerita. Dia yakin kenaikan gaji akan mengubah keadaan kewangannya. Tapi selepas beberapa bulan, semuanya masih sama. Akaun kosong, tekanan kewangan masih ada dan yang paling mengelirukan, dia sendiri tak tahu ke mana hilangnya lebihan duit tersebut. Di situlah dia mula sedar satu perkara penting. Masalahnya bukan pada jumlah gaji, masalahnya pada tabiat mengurus duit. Hakikatnya simpanan tak berlaku secara automatik hanya kerana pendapatan meningkat. Tanpa sistem, duit akan sentiasa menyesuaikan diri dengan gaya hidup kita. Lebih banyak duit, lebih banyak perbelanjaan. Sebab itulah simpanan yang berjaya sebenarnya datang daripada satu prinsip yang sangat mudah. Paksa dan lupakan. Paksa diri untuk simpan dahulu sebelum belanja. Kemudian lupakan simpanan tersebut supaya tidak diganggu. Salah satu cara yang paling berkesan adalah dengan menukar lebihan duit kepada emas. Bila duit tu sudah pun menjadi gram, cara kita melihatnya berubah. Ia tak lagi mudah dibelanjakan, ia menjadi aset yang kita lebih cenderung untuk simpan bukannya guna. Ramai yang gagal menyimpan bukan kerana tak mampu tapi kerana tiada sistem yang paksa mereka untuk konsisten. Dan kadang-kadang perubahan kecil seperti menukar cara menyimpan boleh menjadi titik permulaan kepada perubahan kewangan yang besar. Nak mulakan simpanan emas dengan Public Gold, rujuk pin video saya 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold. Tahu DM saya terus untuk saya bantu anda sebaiknya. Ingat Public Gold mudah, murah dan patuh syariah. Follow.